Hai, nama saya Ashraf Syafirin. Ini cerita saya. Kami mewakili daripada jenama Yusfa Pretty Studio yang terletak di Taman Bahtera, Hulu Benam dan beroperasi pada tahun 2020 sehinggalah kini, dan kami juga mempunyai 13 orang kaki tangan yang membantu operasi sekarang ni. Cabaran yang paling besar kami hadapi iaitu pandemik COVID-19. Sebab kita bermula pada tahun 2020, selang beberapa bulan dah lockdown. Sudah tak boleh nak menjalankan perniagaan. Tapi Alhamdulillah kami berjaya menghadapi sehinggalah ke hari ini. Pada tahun 2025 kami berjaya juga menembusi pasaran online. Kita dah berada di platform digital seperti TikTok dan kita dah boleh postkan barang kita seluruh Malaysia. Saya nak ucapkan terima kasih kepada pihak Hijrah Selangor yang membantu saya sebelum ni perniagaan berada di rumah, dan kita dah pindah ke kedai, dan kita juga dah beberapa kali pusingan yang kita dah meminjam dengan pihak Hijrah daripada tak cukup kapasiti. Pihak Hijrah beri pembiayaan untuk beli peralatan seperti mesin, dan pembiayaan yang terakhir kita beli sebanyak 3 biji mesin yang bernilai RM50,000. Terima kasih lagi sekali saya ucapkan kepada pihak Hijrah Selangor yang membantu usahawan kecil seperti saya, dan kami juga dapat menaikkan kapasiti kami daripada 1,000 sehari kepada 2,000 kapasiti sehari. Kepada usahawan di luar sana, pastikan anda ada ilmu perniagaan yang betul. Setiap latihan-latihan yang ditawarkan, sila attend. Kita hadiri program-program yang dah dijalankan. Kita planning perniagaan apa yang kita nak jual tu dengan lancar. Ramai usahawan tak tahu apa kelebihan yang ada sebenarnya di Hijrah Selangor selain daripada pembiayaan. Hijrah Selangor juga ada menawarkan latihan. Ramai orang tak tahu. So, join latihan yang ditawarkan. Dekat situlah kita dapat perbetulkan apa perniagaan yang kita buat.